Assalamualaikum sahabat. Inilah rupa bentuk apa? Agak-agak yang loyang lagi satu lah. Agak-agak leci saya. Tapi saya hidang malam tadi. Anak saya tiba homework kan. Tak nak makan. Tapi panas ni, cuaca panas ni, mungkin dia orang suka. Terutama anak saya yang lelaki tu. Dia suka minum ais kan. Kalau panas, dia suka benda-benda sejuk lah. Jemput makan sahabat. Saya masak ni 10 sudu susu pekat. Dia tak manis sangat lah. Dia okey-okey je macam tu. Tapi kalau yang untuk hidangan orang ramai kena letak lebih dah lagi.